Mata batin terbahagi pada 6 tahap. 6 tahap. Yes. 6. 6. Oh. Kita pergi tahap pertama, tahap peka dan rasa. Peka dan rasa maksudnya kita nampak. Kalau kita rasa macam tak sedap badan lah. Okey. Itu tahap pertama. Okey. Okey, yang sebelum tahap pertama tahap kosong. Tahap kosong adalah manusia biasalah, tak rasa. Ya, okey. Tahap kedua adalah peka dan bayang. Dia peka, dia rasa. Lepas tu dia tak terbayang macam ada benda lalu. Itu tahap kedua. Okey. Dan tahap ketiga iaitu peka dan visual. Peka. Yes. Penampakan dia tak jelas. Macam sama-sama je. Nampak benda apa sikit-sikit tu? ya. Sikit-sikit. Itu tahap tiga. Okey. Dan tahap keempat adalah tahap peka aura dan maklumat. Maksudnya Maklumat macam mana pula? peka dia rasa dan aura dia kuat, tak boleh. Macam sesak nafas, macam aura dia jahat ni, aura jahat bukan aura baik. Lepas tu beremam, panas. Lepas tu ada visual, Boleh lepas nampak jelas. Kita nampak jelas. Okey, ini hantu raya, ini hantu Pontianak. Itu tahap 4. Okey. Dan tahap 5 makhluk dan alam gaib. Siapa yang selalu nampak mata terhijab terbuka luas, dia berada yang tahap 5 lah. 5. Contohnya, kebiasaannya untuk yang tahap 5 dan 4, dia akan terbuka apabila dia mengalami gangguan seperti sihir. Orang yang kena sihir ni memang automatik dia akan berada tahap 4 dan 5. Memang dia akan nampak ke? Yes. Walaupun dia dah sembuh, dia akan lalui juga benda tu sebab mata dia dah fully terbuka. Tapi dia adakah dia fully terbuka macam ada orang cakap type A, type B. Type B ni dia boleh nampak sama-sama je. Dia kadang-kadang tak selalu. Tapi kalau type A ni memang setiap masa kat sini pun dia boleh nampak. Kalau macam sihir, dia akan setiap masa. Sihir tahap 5 dan tahap 4 ni dia macam pergi je tempat yang tak elok, dia akan rasa. Pergi sana tak elok, tak akan rasa. Even dekat masjid pun dia akan rasa. Sebab benda tu nak munculkan diri. Dan yang tahap ke-6 adalah tingkat guru lah, yang mana tahap yang paling tinggi orang-orang alim ulama, nabi, nabi sendiri yang pernah berdakwah masuk ke alam jin, yang mana ada sahabat nak ikut dengan hitam Nabi buat apa kan. Nabi pergi ke alam jin. Nabi cakap kepada sahabat, dia buat bulatan, kamu duduk sini, jangan keluar sebab ada bulatan ni. Lepas tu dia pun hilang, tiba-tiba hilang. Dia pun berdakwah alam jin. Itu cara Nabi. Itu tahap yang paling tinggi lah. Tahap guru-guru, wali-wali. Itu tahap ke-6. Itu memang tengok pun macam tu lah kalau tengok hantu kan. Tengok pun macam tu, dia gangguan jin syaitan ni. 6 tahap tu 6 tahap. Okey, kalau orang yang first time, orang yang tak biasa, dia akan menganggap gangguan. Kalau orang yang dah biasa dan dia tahu manfaat cara nak menggunakan benda tu, dia menganggap benda tu adalah kebolehan. Tapi tadi Ustaz cakap dia biasanya orang yang disihir boleh nampak apa semua. Adakah setiap orang yang nampak ni dia adalah mangsa sihir? Ada orang yang pernah kena sihir? Tak semestinya lah. Orang yang tak kena sihir pun boleh nampak. Macam ni, kalau sihir dia akan terus lonjak 5 dan 4 kan. Kalau yang bukan sihir, kemungkinan dia daripada lahir dia boleh 5-4 juga. Kalau yang daripada lahir lah. Kalau orang macam biasa macam kita, macam saya bermula daripada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau saya tahap levelkan diri saya berada di tahap 4 lah sekarang ni. 4 mana boleh nampak visual lah. Visual dan rasa aura. Patutlah banyak nampak. Macam tu lah. Peringkat. Yes, betul. Yang nak proses tu pun dia kena lalui pengalaman makan masa juga. Proses contoh amalan apa semua. Nak jadi perawat ke ataupun dia selalu buat paranormal, dia boleh juga pergi ke tahap tinggi. Faham. Izin pada Allah apa-apa. Itu dia tahap mata batin kita, betul? Betul, mata batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dah tengok video
tentang seorang, saya rasa mungkin perawat lah tu, sebab orang tu panggil dia ustaz, yang interview dia tu. Jadi secara ringkasnya, saya menilai apa yang dia terangkan tu, daripada nombor 1 dia kata ada 6 tahapan mata batin, dan daripada nombor 1 sampai nombor 5 saya nampak tidak lain adalah salah satu daripada 2 lah. Sama ada orang itu ada gangguan jin, ataupun kan dia kena gangguan jin, bukan kelebihan lah, maksudnya bukan kelebihan lah, sama ada 1 hingga 5 tu dia kena gangguan jin, atau masalah kesihatan mental lah, dia perlu dirujuk kepada bahagian psikiatris lah supaya dia boleh dapatkan rawatan. Yang nombor 6 tu pula, contoh yang dia bagi adalah apa yang Nabi, para rasul itu bukan terbuka mata batin, itu mukjizat, ya. Macam Rasulullah boleh mendakwah kepada golongan jin. Memang ada keperluan lah kan, mukjizat-mukjizat Nabi ni diguna untuk meninggikan kalamullah kan, bukan untuk buat pertunjukan ke apa pun, tak. Jadi nombor 1 dengan nombor 5 tu adalah masalah, dia bukan kelebihan. Sebab dia kata tadi, kalau benda ni, kalau orang tu pandai, dia faham, benda tu akan jadi kelebihan. Takkan orang kena gangguan jin kelebihan kan. Boleh rujuk, kalau dia perawat Islam kan, rujuklah mana-mana kitab ruqyah syariah, akan sebut masalah ini adalah masalah gangguan jin, bukan kelebihan. Itu dinukilkan dalam kitab-kitab orang-orang yang belajar dalam ruqyah syariah. Kalau dia tak buat ruqyah syariah, dia tak sepatutnya bawa kata dia buat rawatan Islam, sebab saya terkeluar daripada syariat Islam, kaedah dia tu. Jadi kita balik kepada dakwaan dia tadi itulah, yang mana dia kata ada 6 tahapan lah. Jadi dakwaan hal-hal gaib ni, hal-hal batin, hal-hal yang tak nampak, hal-hal gaib ni, setiap dakwaan di dalam agama wajib membawakan rujukan daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah kan. Dalam Quran Allah berfirman, datangkanlah bukti jika kamu orang-orang yang benar. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Surah Al-Baqarah ayat 111 kan. Jadi di mana dalam Al-Quran menyebutkan tahapan mata batin ada 6, ataupun hin sampai 6 tu mana? Di mana dalam As-Sunnah ada dakwaan seperti itu kan? Nabi, sahabat, para tabi'in, para ulama ahli sunnah wal jamaah kan, Imam Syafi'i, para imam-imam kita kalau di Malaysia, Imam Syafi'i lah kan. Tak ada satu pun yang ajar dalam kitab-kitab mereka sistem mata batin ada 6 kan. Kalau ada, saya rasa tak perlu kamu dipanggil ke podcast kan. Kita sebelum tingkatan 5 kita dah belajar lah benda ni. Sepatutnya lah, kalau ada dalam Islam dia takkan disorok. Jadi kalau tak ada, maka dakwaan ini adalah dakwaan yang batil daripada awal lagi kan. Jadi ilmu tu kan, ilmu ghaib tu tidak dibuka ikut level-level macam yang tadi itulah kan. Allah berfirman, dialah yang mengetahui perkara ghaib, dan dia tidak memperlihatkan hal ghaibnya itu kepada sesiapa pun kecuali kepada Rasul yang dia redai. Surah Jin ayat 27 hingga 26. Jadi ini ayat khas menunjukkan Rasul, bukannya perawat, bukannya wali kan. Benda ni saya nampak dia, kalau dia kata ada dalam kitab pun, saya rasa kitab yang dirujuk adalah kitab-kitab yang terpengaruh dengan ideologi pemahaman daripada ideologi batiniah, tasawuf falsafi. Kalau dalam Hindu dan Buddha dia panggil the opening eye chakra. Kebatinan Jawa pun ada benda-benda ni. Mana bukan daripada Islam, bukan daripada Al-Quran, bukan daripada Sunnah. Sedangkan Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang dengan keduanya. Iaitulah kitabullah dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Dan Rasulullah bersabda, wajib ke atas kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sahabat yang para sahabat lah,
dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Makna kata kalau buat main dalam bab-bab agama, dalam bab-bab gaib ni, kita kena betul-betul pegang taksub, jangan campur aduk. Orang buat main macam mana ideologi yang main daripada luar Islam, daripada ajaran-ajaran yang tak ada daripada Al-Quran dan Sunnah, kita ambil yang Quran dan Sunnah. Itu baru umat Nabi Muhammad, itu baru perindu Nabi, itu baru layak pakai capal. Ni pakai capal tapi nampak kuih jauh. Saya takut capal tu capal Abu Jahal. Dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi beliau berkatakan setiap pembahagian ataupun pokok tambah di dalam hal-hal agama merupakan perkara bid'ah yang diada-adakan. Jadi ini dah termasuk dalam khurafat moden lah. Dalam Madarijus Salikin, ulama menyebut ramai yang binasa kerana kasyaf dan sangkaan-sangkaan batin. Orang ini akhirnya bakal mendakwa mempunyai ilmu khas, lalu meremehkan dalil dan menghalalkan yang haram. Jadi membahagikan tahapan batin macam ni termasuk dalam jalan kehancuran akidah. Kerosakan besar dalam fahaman 6 tahapan mata batin ni, dia akan melahirkan fahaman orang istimewa, kasta. Rasa macam perawat ni maksud, pesakit akan jadi takut tanpa sebab dakwaan-dakwaan perawat tu, sakit bergantung kepada perawat. Kalau perawat tak main, dia rasa macam dalam keadaan bahaya. Perawat sampai baru dia rasa selamat. Syaitan mudah untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu, maklumat-maklumat syaitan. Inilah pintu bomoh versi moden. Jadi saya dengan tegas mengatakan, kan, mata batin ada 6 tahapan ni, tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, ditolak oleh para ulama. Menyebarkannya adalah perbuatan menyesatkan umat, bahkan yang mempercayainya, perawat yang mempercayainya termasuklah orang yang telah tersesat. Saya rasa semua orang dah tahu, kita ni kalau perawat Islam, nak buat jin ni, kira kita buat rawatan Islam, kita kena ada tauliah daripada Jabatan Agama Islam di negeri kita lah. Ni arahan daripada KKM, kena ada pentauliahan PTNK. Saya cabar kamu untuk bawa ideologi pemahaman mata batin ni, nak tengok kamu boleh dapat tauliah ke, atau kamu akan ditarik tauliah bahkan disuruh bertaubat. Cubalah bawa.